Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Amira binti Zainal dari unit Bahasa Melayu 3. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tugasan 3 pentaksiran berterusan bagi subjek GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan. Baiklah, sedikit pengenalan berkenaan topik ini. Topik ini membincangkan tentang standard kualiti pendidikan di Malaysia yang menjadi pemangkin kepada kemajuan pendidikan bertaraf dunia di negara kita ini. Standard ini dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Standard ini juga menjadi panduan dan penunjuk arah kepada negara kita untuk menguruskan peranan dan gerak kerja kursus dan pemimpin sekolah ke arah mencapai kualiti pendidikan yang terbaik. Pelan pendidikan yang telah dirangka sebelum ini menjadi bukti negara sangat mengambil serius dalam meningkatkan sektor pendidikan tempatan. Oleh hal demikian, pelan pembangunan pendidikan negara menjadi wadah untuk menggerakkan pelaksanaan ini. Jadi pelan ini terdiri daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM yang terdiri daripada 3 gelombang. Yang kedua, 5 aspirasi sistem. Yang ketiga, 6 aspirasi murid. Dan yang keempat, 11 anjakan. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, jadi apakah itu aspirasi pendidikan? Aspirasi ini merujuk kepada keinginan atau kemahuan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Dan pada hari ini, aspirasi pendidikan berjaya memacu negara dengan menerapkan kreativiti, inovasi, keusahawanan, penemuan saintifik, kehebatan teknologi, perlindungan alam sekitar serta pengukuhan institusi. Dengan kata lain, aspirasi pendidikan merujuk kepada hasrat yang ingin dilaksanakan untuk mencapai sesuatu perubahan terhadap sistem pendidikan terkini untuk memacu kemenjadian murid. Baiklah, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM. Bagi mencapai aspirasi negara yang menginginkan kemenjadian murid bertaraf dunia, suatu gerak kerja telah dilakukan bagi menjadikan hasrat negara ini. Jadi beberapa faktor telah diambil kira dalam hal ini, termasuklah yang pertama, pemimpin yang menerajui institut pendidikan. Yang kedua, guru sebagai ejen pelaksana yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan co-kurikulum. Yang keempat, prasarana dan sumber pendidikan. Yang kelima, pembentukan sahsiah murid. Dan yang keenam, penglibatan komuniti masyarakat dalam pendidikan. SKPM 2010. SKPM 2010 ini merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. Jadi, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti atau JNJK menggunakan SKPM ini untuk tujuan penaziran, manakala pihak sekolah menggunakan SKPM ini bagi tujuan penerapan kendiri sekolah atau PKS. Melalui SKPM ini, kelemahan dan kekuatan sekolah dapat dikenal pasti serta penambahbaikan dapat dilakukan dari semasa ke semasa. Jadi sebanyak 5 standard yang telah ditetapkan. Standard yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Yang standard yang kedua, pengurusan organisasi. Standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Standard 4, pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Standard yang kelima, kemenjadian murid. Jadi, apakah beza antara SKPM 2003 dan SKPM 2010? Ketika SKPM 2003, standard dipanggil sebagai dimensi. Dan pada ketika itu, dimensi 1 merujuk ke ialah hala tuju kepimpinan. Dimensi 2, pengurusan organisasi. Dimensi 3, pengurusan program pendidikan. Manakala dimensi 4 pula, kemenjadian murid. Manakala pada tahun 2010, semenjak SKPM ditubuhkan, perkataan dimensi ditukarkan kepada standard. Jadi, standard yang pertama merujuk kepada kepimpinan dan hala tuju. Standard yang kedua, pengurusan organisasi. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan juga hal ehwal murid. Standard keempat, pembelajaran dan pengajaran atau PDP. Dan standard yang kelima, kemenjadian murid. Seterusnya ialah SKPMG2 atau Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua.
SKPMG2 ini mula dikuatkuasa pada tahun 2017 dan instrumen ini lebih berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan serta berasaskan evidence. SKPMG2 ini digunakan oleh sekolah-sekolah untuk tujuan penilaian tahunan secara menyeluruh. Jadi 5 standard dalam SKPM 2010 masih dikekalkan dan berlaku penambahbaikan dalam standard tersebut. Jadi, apakah penambahbaikan dalam standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua ini? Bagi standard yang pertama iaitu kepimpinan, pengetua atau guru besar atau singkatannya PGB berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran atau PDP. Bagi standard yang kedua pula, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Seterusnya, standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah. Bagi standard yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan. Jadi guru ini berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan lagi potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Guru juga bertindak sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Dan manakala murid pula adalah sebagai pembelajar aktif. Dan yang terakhir, standard 5, kemenjadian murid. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM. PPPM 2013 hingga 2025 ditubuhkan bagi menyediakan platform pendidikan terbaik di Malaysia untuk semua murid. Laporan penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan dan juga idea daripada pakar-pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa, murid serta seluruh rakyat jelata diambil kira sebagai input dalam penghasilan pelan ini. Aspirasi terdahulu turut diambil kira seperti Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajar 1979, Akta Pendidikan 1996 serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP sekitar tahun 2006 hingga 2010. Pengambil kiraan dari seluruh aspek ini menjadikan pelan ini berjaya dilaksanakan. PPPM mengambil kira sistem pendidikan semasa dan juga lampau sebelum perbandingan dilakukan secara menyeluruh. Jadi untuk meningkatkan pandangan ibu bapa dan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara serta mempersiapkan masyarakat khususnya murid dengan dasar pendidikan abad ke-21. Jadi sebanyak 3 gelombang telah dilaksanakan bagi mencapai objektif khusus PPPM ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam 3 gelombang ini selama 13 tahun. Dalam gelombang pertama, sekitar tahun 2013 hingga 2015, kerajaan telah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Dalam gelombang kedua pula, sekitar tahun 2016 hingga 2020, kerajaan memacu peningkatan sistem. Manakala pada gelombang ketiga, pada tahun 2021 hingga masa kini, 2025, kerajaan menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Baiklah, gelombang pertama sekitar tahun 2013 hingga 2015. Penekanan diberikan kepada kemahiran teras
melalui penambahbaikan sistem. Hal ini bagi mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Jadi tumpuan difokuskan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Hal ini bagi meningkatkan kualiti guru sedia ada serta meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah. Dan tumpuan turut ditekankan dalam meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga numerasi. Jadi, pada ketika itu, program pemulihan intensif dilaksanakan. Ketika gelombang kedua pula pada tahun 2016 hingga 2010, seramai 410,000 guru serta 10,000 pengetua maupun guru besar PGB digerakkan dengan pakej kerjaya baru. Penstrukturan semula dilaksanakan pada ketika ini dan kurikulum standard sekolah rendah dan menengah pada ketika itu disemak semula untuk disesuaikan mengikut perkembangan dunia semasa. Dan akhir sekali, ketika gelombang ketiga pada tahun 2021 hingga kini 2025, gelombang ini berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan di mana sekolah, guru serta pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi yang cemerlang melebihi standard minimum seperti kebiasaan. Jadi, usaha ini adalah usaha ke arah meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sekerja ke arah pembangunan kecemerlangan profesionalisme dan model pengurusan yang berasaskan sekolah serta pembangunan model kejayaan sekolah melalui inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran atau PDP. PGB memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk budaya kepimpinan dalam kalangan pemimpin pertengahan iaitu seperti guru penolong kanan maupun guru-guru ketua panitia. Seterusnya ialah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Seterusnya, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian. Bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan akhir sekali, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Akses ini merujuk kepada peningkatan akses dari murid prasekolah hingga ke menengah atas dan semua murid berhak mendapat kualiti pendidikan yang sama tanpa mengira batasan. Seterusnya, kualiti. Semua murid layak mendapatkan pendidikan yang cemerlang sebanding dengan pendidikan bertaraf antarabangsa. Pembudayaan kebat dalam pembelajaran abad ke-21 dan pengukuhan pendidikan STEM dan bahasa Inggeris merupakan contoh bagi aspek kualiti ini. Seterusnya ialah equity. Dengan menyediakan pendidikan terbaik tanpa mengira kedudukan geografi atau gender maupun latar belakang. Hal ini dapat mengurangkan jurang antara pelajar luar bandar dengan bandar. Jadi aktiviti yang telah dilaksanakan ialah pelaksanaan program transformasi daerah. Seterusnya ialah perpaduan. Interaksi dengan murid yang lahir daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik menjadikan murid dapat memahami, menerima dan menghayati perbezaan antara kaum yang pelbagai. Dan yang terakhir iaitu kecekapan, peruntukan yang tinggi telah diterima oleh kerajaan dalam sektor pendidikan ini tidak sepadan dengan peningkatan keberhasilan murid. Oleh yang demikian, usaha untuk meningkatkan keberhasilan murid ini dilakukan. Sebagai contoh, melaksanakan pelaksanaan transformasi ICT dan peningkatan pengurusan data KPM. Seterusnya ialah 6 aspirasi murid. Terdapat 6 aspirasi murid yang telah ditetapkan. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran peribahasa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Dan yang terakhir, yang keenam, identiti nasional. Baiklah, jadi yang pertama, pengetahuan. Jadi murid ini perlu berjaya menguasai
literasi dan numerasi. Selain itu, mereka juga perlu menguasai subjek teras iaitu seperti subjek matematik dan juga sains. Bagi kemahiran berfikir pula, murid diajar cara untuk memperoleh ilmu dan mereka juga perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif seperti pemikiran kritis, kreatif dan juga inovatif. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Murid ini memerlukan kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan. Jadi, 4 dimensi telah ditetapkan seperti keusahawanan, daya tahan, kecerdasan emosi dan juga kemahiran berkomunikasi. Yang ketiga, kemahiran dui bahasa. Murid perlulah menguasai bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan dan juga bahasa perpaduan dan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa komunikasi antarabangsa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Membolehkan murid menyelesaikan konflik dengan harmoni, bijak membuat perbincangan. Hal ini dapat membentuk individu yang penyayang. Dan akhir sekali, identiti nasional melalui penghayatan prinsip rukun negara yang kukuh. Dan melalui identiti nasional ini, mereka dapat memupuk semangat patriotik dalam diri murid untuk mereka memahami nilai-nilai sejarah negara kita. Seterusnya ialah terdapat 11 anjakan dalam PPPM ini. Jadi bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita memerlukan 11 anjakan utama. Yang pertama, anjakan pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dikeluarkan. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi, apakah implikasi PPPM ini terhadap guru? Jadi yang pertama, pengurusan pembelajaran dan pengajaran atau PDP. Jadi guru ini berupaya untuk merancang dan melaksanakan proses PDP mereka untuk memastikan objektif yang ditetapkan tercapai. Profesionalisme guru ketika mengajar boleh dilihat dari aspek kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi, serta kebolehan guru itu dalam mencorakkan iklim maupun suasana yang positif dalam bilik darjah. Guru juga perlu bersungguh-sungguh untuk mengembangkan lagi potensi dan pencapaian murid. Cara berfikir, nilai dan kelakuan murid hendaklah disasarkan pada tahap yang optimum secara berterusan. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Guru ini perlu sentiasa melakukan perubahan budaya kerja dan meningkatkan kemahiran murid mereka melalui pembelajaran berterusan. Kemahiran pedagogi yang holistik perlu dikuasai oleh guru dengan cara meneroka dan mempelbagaikan teknik pembelajaran mereka. Guru juga perlu mempunyai keluasan pedagogi yang besar dalam kelas supaya murid dapat belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Dan guru juga perlu bersikap terbuka kepada gaya pembelajaran yang baru seperti gaya pembelajaran abad ke-21 ini. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan atau NET telah mensyaratkan agar semua guru mencapai standard yang ditetapkan dalam usaha mereka untuk meningkatkan kreativiti murid.
Guru juga hendaklah menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, proses PDP dan juga teknologi untuk meningkatkan interaksi murid serta gaya pembelajaran yang menarik ketika dalam kelas. Hal ini dapat memaksimumkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau juga dikenali sebagai TMK supaya dapat disesuaikan dengan pembelajaran semasa. Yang keempat, mempunyai wawasan. Guru perlulah memiliki wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan dan pemikiran aras yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan sekolah maupun kemenjadian murid. Guru juga perlu memikul amanah yang sangat besar dan mencabar untuk menjadikan anak murid ini mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Oleh hal yang demikian, dapat kita lihat guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menjayakan hasrat PPPM ini. Dan yang terakhir, menjadi suri teladan. Guru perlulah menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Dan ini sejajar dengan hasrat PPPM ini. Seiring dengan anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai, anjakan ini menjadi keutamaan untuk mengembangkan murid secara holistik. Penghayatan nilai rohani menjadi tonggak utama pendidikan. Oleh kerana murid menghabiskan lebih kurang 1/4 daripada masa mereka di sekolah, sekolah menjadi institusi penting bagi murid untuk menghayati nilai-nilai dan pemupukan perpaduan di bawah bimbingan seorang guru. Dan guru dapat memastikan dapat menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pembelajaran dan pengajaran atau PDP, aktiviti co-kurikulum dan pembangunan sahsia murid. Kesimpulannya, inisiatif-inisiatif kerajaan ini bukanlah sekadar pencapaian akademik, malah ia juga bertujuan untuk membentuk personaliti individu secara holistik. Pendidikan sepatutnya memberi peluang kepada setiap individu untuk berkembang mengikut potensi diri masing-masing dan bukanlah sekadar berasaskan silibus semata-mata. Jadi jelaslah di sini bahawa pendidikan yang berkualiti adalah tanggungjawab bersama dan bukanlah hanya guru dan pelajar. Malahan juga ibu bapa, masyarakat dan kerajaan turut memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Oleh hal yang demikian, diharapkan melalui perkongsian ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat akan peranan semua pihak dalam memajukan sektor pendidikan di negara ini. Sekian sahaja daripada saya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada semua. Jumpa lagi. Bye.